Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini tumpuan peminat bola sepak tempatan akan terarah ke negara Jepun. Kelab Jepun, Sanfrecce Hiroshima bakal melayan cabaran Johor Darul Ta'zim dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite. Perlawanan dijadualkan berlangsung pada 10 Februari, jam 6 petang ini waktu Malaysia, di Aeon Peace Wing Hiroshima. Siaran langsung boleh ditonton di Astro Arena Bola. Seperti biasa saya akan kongsikan link siaran langsung perlawanan di ruangan komen video ini sebaik sahaja perlawanan bermula. Pastikan anda tidak terlepas aksi ini. Saingan ACLE kembali lagi minggu ini dengan wakil Malaysia. JDT bakal berdepan cabaran hebat Sanfrecce Hiroshima dari Jepun dalam usaha mengekalkan tempat dalam kelompok 8 kelab terbaik. Di atas kertas, Sanfrecce Hiroshima tampak memiliki kelebihan lebih besar berdasarkan status dan kedudukan terkini dalam carta ACLE yang mana wakil Jepun ini menghuni tangga ketiga. Sungguh pun begitu, JDT pastinya enggan mengibar bendera putih lebih awal apabila berdepan jagoh dari negara matahari terbit ini, selain kehadiran bekas tonggak J-League, Marcos Guilherme. Mampukah Harimau Selatan mengaum di bumi Hiroshima? Sekian sahaja perkembangan bola sepak untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam laporan akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.